kemudian jelas penampakan, fizikal dan sebagainya. Kita tak menafikan kisah hantu-hantu ni, tapi bila nampak fizikal nenek tu macam tu yang kes Cikgu Nina boleh buat cerita housemate dia hantu pocong, basuh pinggan, makan bersama-sama, nampak ke bulu. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ini kita akan meneruskan lagi akan video reaksi seram kita dan juga misteri, guys. Di mana ada satu video ni yang tular berkaitan dengan penampakan seorang nenek tua, di mana nenek tua ini dibawa oleh anak beliau. Dia kata dia tak perasan anak dia turun daripada tingkat atas ke bawah, kemudian dia turun dan anak dia membawa nenek tua itu naik ke tingkat atas rumah. Dan perkara tersebut dirakam di dalam CCTV, guys. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama menyaksikan akan video ini terlebih dahulu, okey? Okey guys, FJ baca terlebih dahulu akan caption yang ditulis di dalam page kongsi viral yang menyatakan bahawa kejadian ini berlaku pada 31 hari bulan 5 baru saja lagi, iaitu pada pukul 1.26 pagi lah ataupun tengah malam 5 hari yang lalu. Terakam CCTV di ruang tamu rumah anak Bubu. Okay? Anak dia nama Bubu bercakap dengan seseorang yang tidak dikenali berada dalam rumah yang menggelarkan dirinya adalah nenek. Anak bercakap dan membawa nenek pergi ke atas rumah dalam keadaan macam dah kenal lama. Dalam video pun Bubu memanggil nenek dan mengajak ke atas. Wife yang curiga kelakuan anak sebelum melihat rakaman CCTV, anak sering memanggil nenek seolah-olah anak bercakap dengan seseorang, tapi tak terlihat. Dan dalam video ini anak berada di bawah rumah seorang diri setelah wife naik ke atas untuk tidur. Dan lampu TV semua dah di-off-kan. Tapi anak turun sendiri dan bercakap, membawa seseorang naik ke atas rumah pada pukul 1 pagi. So ini adalah caption daripada owner. Okay, daripada caption ni FJ perasan point dia macam agak berterabur, guys. Dia ada macam ada part yang kita faham, ada part yang kita tak berapa jelas, guys. Okay, tak apalah, kita tengok dulu video ni, okay. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nenek. Apa pula dah keluar ni. Okay, ada bunyi suara, guys. 1.26. Okay, masa betul, tarikh pun betul. Rakaman CCTV di ruang tamu yang okay, nenek itu pakai tudung. Okay, berjalan menaiki tangga, guys. Okay, naik. Macam tu, guys. TV dia kenapa terbuka, guys? Okay, dengar jelas suara nenek tu, guys. Bawa nenek ke atas ke, atau dia cakap macam tu lah lebih kurang, tapi kurang jelas ni. Tapi capture dengar ataupun tangkapan suara tu jelas, guys. Jadi ni viral, seorang suruh FJ untuk tengok video ni. Okay, itulah penampakan nenek tu yang tak tahu. Okay, kita tengok sikit, guys. Komen-komen sikit lah, sikit. Okay, kesian mak mertua sendiri kena fitnah jadi nenek misteri. Tak masa orang tu jadi paranormal activity dalam rumah. Okay, okay, macam tak logik. Pukul 1 pagi wife naik atas tidur, tapi tinggal anak sorang-sorang kat bawah. Apa pasal kau tak bawa anak kau naik tidur sekali? Just content sanggup tulis status macam tu. Dah terang-terang kan manusia pimpin tangan anaknya. Siap ada bayangan lagi. Okay, sekejap kita tengok, cari maklumat sikit lah. Satu dua saat lagi. Tak lain tak
tak lain tak bukan ini konten Arash TikTok ni. Nenek pakai baju yang sama dalam paranormal dia. Arash TikTok guys. Cuba korang check guys. AJ TikTok malas nak buka. Ada tapi memang malas gila. AJ tak pernah buka TikTok AJ. Okay. Korang tengok Arash TikTok ni ada tak konten yang sama. Dia kata nenek yang pakai baju sama dalam video paranormal dia. Okay. So daripada video paranormal ke ni, dia punya owner dia. Okay, itu je lah. Korang tengok Arash. Okay, korang tengok Arash TikTok. Dia kata ada orang mention, dia kata video yang sama juga ada pernah berlaku. Nenek tu baju yang sama dan sebagainya lah. So macam mana guys, korang percaya ataupun tidak video nenek ni yang dikatakan penampakan nenek, yang mana anak dia bawa nenek itu naik ke tingkat atas rumah. Okay, dengar suara nenek tu. Korang ingat apa? Tak dengar ke dalam CCTV? Tadi dengar suara nenek tu bawa nenek naik ke atas begitu lah. Dia katakan macam tu. Tapi betul ke guys? Saya kalau video-video macam ni susah nak percaya. Okay, susah nak percaya tu pasal dia melangkaui beyond of logic gangguan tu. Gangguan ni dia ada limitation dia. Okay, so video tadi tu dengan suara masuk dalam kamera, kemudian jelas penampakan fizikal dan sebagainya. Kita tak menafi kan kisah hantu-hantu ni. Tapi bila nampak fizikal nenek tu macam tu yang kes Cikgu Nina boleh buat cerita housemate dia hantu pocong, basuh pinggan, makan bersama-sama, nampak ke bulu. Sebab macam ni lah. Sebab kita tak tahu konten macam ni kan. Gila gangguan tu, benda ni banyak berlaku. Tapi gangguan yang seperti ni guys, nampak jelas dalam kamera dan sebagainya kan. Kalau dalam keadaan mungkin anak dia memimpin seseorang, lepas tu tengok sebelah tak ada orang kan, dalam video nampak anak dia macam tengah pimpin seseorang naik tangga dan sebagainya, slow-slow. Tapi dalam video tak keluar apa-apa. Mungkin lah boleh kata nak kata hantu kan, tengah anak dia pandai berlakon, nak kecil-kecil macam tu. Tapi nenek tu jelas. So kalau tanya FJ, dari sudut logiknya adalah kemungkinan ini adalah konten semata-mata lah. Kita tak tuduh guys, tapi nampak konten lah seperti mana. Melainkan kalau dia dapat buktikan lah akan gangguan terhadap anak tersebut. Alright, so apa pandangan korang? Komen dulu sebelum AJ share pengalaman AJ. Okay, berkaitan dengan nenek tua ataupun macam tu lah keadaan dia. Okay, dia situation dia sebenarnya anak FJ dulu masa kecil-kecil. Anak yang sulung ni sekarang dia dah besar tau. Dia masa kecil-kecil dia ada satu perangai yang kita orang rasa dia pelik sedikit. Sebab dia suka kata dia nampak sesuatu. Dia anak FJ lah. Dan dia ni anak FJ yang sulung ni, waktu dia kecil, dia pernah buka pintu guys. Waktu tengah malam, pukul 1 pagi ke 2 pagi tu, dia pernah buka pintu depan ni, pintu rel yang kaca tu. Pintu tu sebenarnya pintu tu dia rosak tau. Rumah kita orang rosak. Dia tak boleh kunci, dia tak boleh nak lock. Jadi pintu tu boleh tarik je. Macam tu lah kita orang punya rumah sewa tu. Jadi dia buka malam-malam guys. Angin masuk apa semua kan. Dia kata ada orang kat luar. Kau boleh bayang anak AJ waktu tu yang sulung ni umur 2 tahun kalau tak silap. 2 tahun ataupun 2 tahun lebih. Dia buka pintu pukul 1 pagi. Waktu tu AJ dah tidur. Yang ada waktu tu isteri AJ, dia tak tidur lagi sebab dia buat kerja bisnes online kan. Dia tengah tengok cek-cek customer apa semua. Dia buka. So wife pun terkejut lah sebab kenapa buka, tanya kepada anak FJ waktu tu lah. Dia kata dia nampak seseorang. Dan anak FJ ni dia kata banyak kali. Okay, dia nampak ada benda kat dapur. Lepas tu ada benda dekat luar rumah tu banyak kali dah dia sebut. Tengah-tengah malam dan sebagainya kan. Lepas tu aku cerita ni meremang siap. Dalam kereta pun pernah dia sebut kan waktu tu. So FJ macam itu adalah anak FJ lah, yang pengalaman dia macam tu. Tapi FJ nak beritahu kat korang ni, sepanjang yang dia cakap dia nampak something, dia nampak sesuatu kat hujung dinding rumah, dekat luar rumah dan sebagainya, nenek tua, dia kata ghost. Sebab anak FJ ni dia kalau nampak bahasa dia kata hantu, dia kata ghost. Okay, dia sepanjang dia cakap-cakap macam tu, AJ tak pernah nampak benda-benda hantu yang dia sebut tu. Okay, AJ tak pernah nampak. Cuma memanglah kita tengok anak AJ waktu tu, dia bila dia macam ada nampak macam tu kan, dia tak nak tengok kat tempat tu, mata dia akan tengok tepi.
Dia macam takut nak tengok kat tempat yang dia cakap ada benda tu. So dia kalau jadi macam tu, cakap bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada syaitan ke apa ke, keluar lah kan, halau terus. Okay, ada satu tu memang AJ waktu tu kita pun suka macam, bukan melawak lah, AJ macam situasi dia nak kata melawak tak melawak, nak kata serius tak serius lah waktu tu kan. Dia kata ada benda kat dapur. So AJ so main tunjuk kat dapur, dia tunjuk betul-betul kat dapur ni depan dia kata. So AJ mau buat gaya, ni ada kat sini buat gaya lempang berambus. Lepas tu dia terajang lah, macam tendang angin lah, macam sepak angin, tendang angin. So lepas jadi macam tu kan, lepas tu tanya dia, ada lagi tak? Lepas tu dia kata dah tak ada. Macam tu dia buat gaya je, padahal kita tak nampak pun. So kalau macam tadi lah dia cakap, kalau anak dia bertindak, nampak macam situasi anak dia memimpin seseorang, tetapi dalam video tak capture benda tersebut, itu boleh kita nak relate, mungkin gangguan lah. Tapi kalau nampak macam tu, FJ rasa tu adalah sekadar konten guys. Okay, itu sajalah pada video malam ni. Apa pandangan korang dan pendapat, boleh share dekat ruang komen. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi guys. Bye.